Ayam goreng crispy yang Ena kunyah ni RM1 je weh. Dekat Teluk Parlimen Garang tau. Mesti korang tak percaya kan? Serius lah Ena, RM1? Biar betul. Betul weh. Mampir je ke Sugarban di Tropicana Aman, Teluk Parlimen Garang. Dan korang kunyah garopa miho soup ni ke? Serius weh. Yang ini Ena tak tipu, memang sedap, refreshing dan tak ada bau hamis ikan tau. Atau autentik laksa Sarawak ni ke? Yang ini pun not bad bagi Ena. Kuahnya berlemak dengan rempah dorang. Tak pun yang ini wong Johor mesti suka. Nasi ikan talapia dengan sambal resepi dari Borneo ni. Dan korang kena pilih set dengan air tau. Barulah korang boleh kunyah satu ketul ayam sugar bun ni RM1 je. Satu ketul sahaja tau. Kalau nak tambah lagi, harga jadi lain. Tak pun, kalau nak lagi mara, tambah je mantap combo ni. Dengan RM27.99 ni, korang akan dapat 4 ketul ayam sugar bun. Boleh pilih original atau spicy. 2 pinggan nasi yang sedap ni dan 2 soft drink. Siapa yang pernah kunyah ayam goreng crispy dekat sini mesti suka dan rasa berbaloi lah. Lagi satu sebabnya, ayamnya dimasak secara broasted. So, crispy di luaran, maintain juicy kat dalam dan kurang berminyak. Oh ya, sebelum Ena terlupa, ayam RM1 tu available sampai hujung bulan 10 ni je tau. Sorry lah Koma, lambat nak khabar. Tapi yang mantap combo ni available sampai akhir bulan November. Apa tunggu lagi? Cepat-cepat kunyah sekarang. Memang marem weh.